Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min dan tim membawa hampa menyelusuri di salah satu kawasan yang juga kawasan bersejarah, iaitu di dalam kawasan Kampung Padang Senjana, Mukim Naga, ataupun dulu dikenali sebagai Kota Padang Senjana. Kota Senjana, sebuah sejarah yang masih lagi kekal misteri. Kawasan yang Min dan tim masuk ini merekodkan dikatakan sebagai kawasan di mana letaknya kota yang pernah berdiri pada zaman Kota Senjana, iaitu terdirinya tembok-tembok kota daripada kota tanah. Maka Min dan tim melakukan penyelusuran di kawasan semak hutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kami dan juga tim boleh masuk ke dalam sebuah kawasan hutan yang terletak di dalam Kampung Padang Senjana, yang diceritakan oleh orang tua-tua dulu bahawasanya kawasan hutan ni adalah tapak istana Kota Senjana. Tapi sejauh manakah kesahihannya, wallahu alam, dan kami cuma menyejaki tidak menjumpai sebarang jejak, cuma hanya ada tinggalan jejak tembok yang melalui ke Kota Senjana. Keluar daripada kawasan ini, kita akan melihat sebuah gundukan tanah yang seolah-olah seperti tembok. Inilah yang dikatakan kawasan tembok asal Kota Senjana, yang kini dah pun menjadi laluan kampung, dan berdasarkan sumber lisan sumber lisan orang tua-tua dahulu, jalan ni hanya diturapkan di atas tembok tersebut saja. Kalau tuan-tuan tengok, memang dia tinggi daripada tanah yang ada di sekeliling dia. Jadi tembok ni menyamai yang tembok yang berada di kota Bukit Pinang, yang menghubungkan antara kota Bukit Pinang dan juga Langgak, yang kini dah pun menjadi laluan, sama juga macam ni. Jadi ini salah satu jejak tinggalan yang berdasarkan daripada sumber lisan. Menurut lisan daripada orang tempatan sendiri, bahawasanya kawasan laluan tar ini dahulunya sememangnya asalnya tembok kota, dan apa yang kita lihat pada hari ini adalah tembok asal Kota Padang Senjana. Strukturnya yang sangat tinggi membuktikan lagi dan mengukuhkan lagi bahawasanya ianya sememangnya sebuah tembok kota ataupun tembok tanah pada di zaman Kota Senjana. Jika benar, ianya boleh dikatakan sebagai salah satu tinggalan sejarah tembok Kota Senjana yang masih kekal utuh sehingga ke hari ini. Tak. Tapi dia tak sekumpul. Dia tak ada lah. Dia tak ada. Dulu sepanjang kota. Dulu. Masuk dia. Pokok buluh tu duduk dalam kota tanah. Pokok buluh tu.